3c. The function given is y equal to 8 minus x power of 3. Y sama dengan 8 tolak x kuasa 3. So, kita nak identify these 3 box. These 3 boxes. Okay. Y equal to 8 minus x power of 3. So, y sama dengan 8 tolak x kuasa 3 is negative 2 lah. So, you gantikan dengan negative 2. So, kamu tengok negative 2 ni 3 kali lah kamu darab. Negative 2 darab negative 2. So, negatif 2 kali 2 4. Darab negative 2 negatif 8. So, y sama dengan 8 tolak negatif 8. So, y sama dengan 8 tolak-tolak jadi tambah lah. So, 16. Nampak tak? So, the jawapan for here is 16. Okay? Okay, sekarang kita tengok pula second box. Y equal to 8 minus x power of 3. So, y equal to 8 minus 1 lah. 1 kuasa 3 lah kan. 1 berapa kali kamu darab dengan 1? 1 je. 1 darab 1, 1 darab 1, 1. So, y sama dengan 8 tolak 1. Y sama dengan 7. So, here your answer is 7. Okay. After that, padam sikit. After that, y equal to 8 minus x power of 3. Y equal to 8 minus 2 kuasa 3 lah. So, 2 darab 2 darab 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. So, 8 tolak 8 dapat y sama dengan 0. So, 0 lah jawapan dia. Okay, sekarang kita nak lukis pula dia punya graf. Okay, murid-murid. Sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana nak lukis. How to draw the graph. Okay. X axis punya numbers. So, teacher record over here. You just go through. So, X adalah negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay. Okay. Y is 35, 16, 9, 8, 7, 0 and negative 19. Negative 19. Okay. This one our table lah. So, ini adalah kita punya table lah. So, macam mana nak lukis sekarang? Okay, kita tengok So, this one y-axis. Okay, before that, kita nak kena check dulu dia punya skala yang dia bagi. So, skala 2 cm to 1 unit and 2 cm to 10 unit for y-axis. X-axis is 2 cm 1 unit lah. So, this one y-axis. And this one x-axis. X-axis. X-axis 2 cm for 1 unit. So 2 cm for 1 unit. 1 unit, 2 unit, 3, 4,
Okay lah, 5. Y-axis is 2 centimeter to 10 unit. 2 centimeter to 10 unit. So this one 10, 20, 30, 40, 50, and then here 60. Okay. Okay, sekarang X. X sama dengan negatif 3. So negative 3 is over here. This one 0. Yeah. Negative 1. Negative 2. Negative 3. Negative 4. So just continue. So negative 3. X negative 3. Cikgu tukar color lah. Supaya senang nampak. Negative 3 and then Y axis is 35. 35. So 35 around over here lah. 35. And then this one from X axis is 3. Negative 3, isn't it? So kamu marking here. Boleh? After that, negative 2, 16. Mana negative 2? Negative 2, 16. 16, 10, 15. So over here lah a bit lebih sikit. Negative 2, 16. Lebih sikit lah. Cikgu tak guna pembaris, so tak boleh lah. Drawing tu bengkang-bengkok sikit. So kalau kamu gunalah pembaris kan. Okay, the third one, negative 1, 9. Negative 1, 9. Over here lah. Dekat sini. Negative 1, 9. So tanda lah kat sini, tanda. After that, 0, 8. 0, 8. Lagi bawah sikit lah. 0, 8 over here. So just tanda aja lah. 0, 8. Kan? Garis ni. Blue color garis. And then this one the purple color. You just letak titik sikit. Okay. After that, 1, 7. 1, 7. 1. Lagi bawah. Lagi bawah. 1. Atas sikit lah. Kan? Okay, lagi bawah sikit lah daripada yang tadi 0, 8 kan. And then 2, 0. 2, 0 over here. 2, 0. 2 is here. And then 0. Letaklah titik. Sini ya. After that, 3, negative 19. 3, negative 19. Okay, kat sini. Negative 10. Negative 20. Negative 30. Negative 40. So, kita nak 3, negative 19. 3 kat sini. 19 mana? Dekat sini kan? Belum lagi sampai 20 kan? So, dekat sini lah. So, boleh. Dia punya purple color. So, something like that. Okay. So, now you kena sambung aja lah. Macam mana nak sambung? Sambung aja lah. Guna warna merah ni. Sambung. Titik-titik ni semua kamu sambung je lah.
So dapatlah macam bentuk bentuk macam ni, lebih kurang bentuk macam ni. Nampak tak? Yes. Dia punya bentuk macam ni nanti. Kamu akan dapat macam tu. Bolehkah faham? Kanak-kanak? Nanti kamu perbesarkan gambar graf ni so that you boleh nampak jelas sikit lah. Boleh tak anak-anak? Okay